Kemuncak acara pada pagi ini ialah penyampaian anugerah kecemerlangan akademik dan co-curriculum Politeknik. Anugerah kecemerlangan akademik dan co-curriculum ini adalah pengiktirafan kepada 2 orang graduan, satu di peringkat diploma dan satu di peringkat sijil yang terselah kecemerlangan mereka, sama ada dalam bidang pembelajaran maupun penglibatan yang aktif serta menyumbang besar kepada Politeknik dalam bidang co-curriculum. Dipersilakan Muhammad Faizul bin Mamat dari kursus Sijil Kejuruteraan Elektrik. Muhammad Faizul Afzan bin Mamat dilahirkan pada 27 Jun 1983, merupakan seorang pelajar yang melibatkan diri secara aktif dalam bidang co-curriculum. Ini terbukti daripada penglibatan beliau dalam banyak aktiviti sama ada di peringkat jabatan maupun di peringkat Politeknik. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau ialah pengerusi Kelab Rakan Masjid, Timbalan Presiden Perwakilan Pelajar Kejuruteraan Elektrik, Ketua Rakan Wajah Diri di bawah Sekretariat Rakan Muda tahun 2003, Ketua Rakan Masyarakat di bawah Sekretariat Rakan Muda tahun 2004. Beliau juga adalah salah seorang anggota kumpulan nasyid Politeknik Kota Baru dan pernah menjadi ahli jawatan kuasa bagi Minggu Suai Kenal dan Hari Convocation. Walaupun terlibat secara aktif dalam bidang co-curriculum, beliau tidak pernah mengabaikan pelajaran dan berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan bagi setiap semester semasa pengajiannya di Politeknik Kota Baru. Dipersilakan Muhammad Faizul Afzan untuk menerima anugerah dari Yang Berbahagia Dr. Muhammad Nasir. Seterusnya dijemput Nur Hanis Mahirah binti Zulkifli dari kursus Diploma Ukur Bahan. Nur Hanis Mahirah binti Zulkifli dilahirkan pada 25 Julai 1983. Anak sulung daripada 6 adik-beradik ini, dilahirkan di Negeri Terengganu Darul Iman. Anak kepada seorang penyelia projek pembinaan, Nur Hanis Mahirah terlibat secara aktif dalam sukan tenis. Pernah mewakili Politeknik Kota Baru dalam Karnival Sukan Majlis Sukan Politeknik Malaysia di Politeknik Johor Bahru dan berjaya menjadi johan acara persorangan. Minat yang mendalam terhadap sukan tenis mendorongnya untuk menyertai pelbagai kejohanan, antaranya kejohanan tenis berpasukan jemputan sempena Karnival Sukan Convocation Politeknik Kota Baru dan perlawanan tenis persahabatan antara Politeknik Ungku Omar, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dan Politeknik Seberang Perai. Saudari Nur Hanis juga pernah menjawat jawatan sebagai bendahari untuk Poli Brigade dan Kelab Ukur Bahan. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa Kelab Tenis Politeknik Kota Baru dan pernah menjadi pengulas selari untuk pertandingan robot Politeknik Malaysia Piala Datuk Abdul Rafai Mahad 2004. Kini Nur Hanis sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda bagi kursus ukur bahan di University Sains Malaysia Pulau Pinang. Dipersilakan Saudari Nur Hanis Mahirah untuk menerima anugerah dari Yang Berbahagia Dr. Muhammad Nasir. Ucapan syabas dan tahniah diucapkan kepada kedua-dua lulusan tadi di atas kejayaan mereka. Semoga kejayaan ini menjadi pendorong kepada kejayaan yang lebih besar di masa-masa hadapan.